saya. Cakap-cakap soal jawab, bernyanyi dengan gembira. Dual bahasa, Tulis dan baca, sambil berhibur. kita belajar. Dual bahasa, ba-ba-ba. Dual bahasa, ha-ha-ha. Dual bahasa, Sa-sa-sa, dual bahasa. wow seronoknya. Hai adik-adik, apa kabar semua? Adik-adik, hari ini kata Abang Faiz, kita ada permainan tau. Permainan apa, Wafi? Permainan Bina Perkataan. Seronoknya. Abang Faiz, atau lagi, marilah kita mulakan. Okey, baiklah. Kalau macam tu, apa kata kalau Wafi mulakan dulu? Wafi, baiklah. Wafi nak bagi perkataan yang pertama iaitu bola. Bola. Ya, bola. Cepatlah Abang Faiz. Atau lagi, bola. Saya suka main bola. Wah, pandainya Abang Faiz. Okey, sekarang Abang Faiz telah tanya dengan Wafi. Baiklah, Abang Faiz nak bagi perkataan makan. Makan? Senang je. Makan nasi saya suka. Wafi, salah tu Wafi. Betul lah. Saya suka makan nasi. Itulah ayat yang betul. Wafi keliru lah Abang Faiz. Adik-adik, sebenarnya tajuk kita hari ini ialah Bina Perkataan. Okey Wafi, apa kata kalau kita jemput cikgu untuk bantu kita? Nak tak? Nak. Adik-adik, hari ini kita ada Cikgu Hani. Cikgu Hani. Dual bahasa, ba-ba-ba. Dual bahasa, ha-ha-ha. Dual bahasa, Sa-sa-sa, dual bahasa. wow seronoknya. Hai Cikgu, apa kabar hari ini? Hai Wafi, cikgu sihat. Wafi sihat? Abang Faiz sihat? Wafi sihat. Abang Faiz pun sihat. Cikgu, selamat datang ke rancangan Dual Bahasa. Terima kasih Wafi, terima kasih Abang Faiz. Cikgu dengar tadi, Wafi ada masalah untuk bina perkataan. Betul ke Wafi? Betul lah Cikgu. Susahlah nak bina perkataan, kan adik-adik? Oh, Wafi jangan risau. Hari ini Cikgu Hani ada untuk bantu Wafi. Tapi sebelum tu, Wafi perlu tahu, untuk bina perkataan, Wafi perlu tahu macam mana nak sebut suku kata perkataan tersebut. Cuba Wafi bagi cikgu satu perkataan. Satu perkataan? Apa ya adik-adik? Baiklah, perkataannya ialah buku. Buku. Ya. Buku mempunyai dua suku kata iaitu bu dan ku. Wafi suka apa? Wafi suka baca buku. Wafi dah pandai bina perkataan sekarang ni. Macam tu ke? Wah, senang je. Okey, Wafi nak belajar lagi tak tentang bina perkataan? Nak. Macam mana adik-adik? Adik-adik nak belajar lagi tak? Kalau macam tu, jom kita belajar dengan Cikgu Hani. Okey, jom ikut cikgu. Wow seronoknya. Bina dan tulis perkataan. Menulis frasa dengan betul. Tarian Zapin. Di negeri Johor. Nilai sopan. Ombak mengalun. Majlis keramaian. Wafi dan keluarga melihat persembahan tarian Zapin. Wafi melihat tarian Zapin. Tarian ini terkenal di negeri Johor.
Tarian ini mementingkan nilai sopan. Penari menari seperti ombak mengalun. Tarian Zapin sering dipersembahkan di dalam majlis keramaian. Wafi melihat tarian Zapin. Tarian ini terkenal di negeri Johor. Tarian ini mementingkan nilai sopan. Penari menari seperti ombak mengalun. Tarian Zapin sering dipersembahkan di dalam majlis keramaian. Wow, seronoknya. Macam mana kawan-kawan? Seronok tak belajar? Lepas ni kawan-kawan bolehlah tulis dan bina perkataan sendiri, kan? Baiklah Abang Faiz. Oleh kerana Cikgu Hani dah ajar kita bina dan tulis perkataan, atau kata kalau kita nyanyikan Cikgu dengan lagu tulis perkataan. Jom kawan-kawan, kita nyanyi sama-sama. Wow, seronoknya. Setiap perkataan boleh jadi tulisan. Belajar menulis bina perkataan. Sa sa sa, ya ya ya. Itu bunyinya saya. Su su su, ka ka ka. Itu bunyinya suka. Be be be, la la la. Jar jar jar. Belajar, saya suka belajar. Jadi orang yang pandai. Saya suka belajar. Mari kita bina perkataan. Bila pandai tentu senang. Boleh tulis panjang-panjang. Setiap perkataan boleh jadi tulisan. Belajar menulis bina perkataan. Sa sa sa, ya ya ya. Itu bunyinya saya. Su su su, ka ka ka. Itu bunyinya suka. Be be be, la la la. Jar jar jar. Belajar, saya suka belajar. Jadi orang yang pandai. Saya suka belajar. Mari kita bina perkataan. Bila pandai tentu senang. Boleh tulis panjang-panjang. Wow, seronoknya. Dual bahasa ba ba ba. Dual bahasa ha ha ha. Dual bahasa sa sa sa. Dual bahasa. Wow, seronoknya. Hai rakan-rakan semua. Hello. Apa kabar? Selamat menonton kembali rancangan Dual Bahasa. Baiklah, Abang Faiz, apa tajuk kita hari ini? Adik-adik, tajuk kita hari ini ialah kata nama khas. Khas dihaskan untuk siapa? Dihaskan untuk keadaan tertentu sahaja boleh digunakan. Macam mana tu Abang Faiz? Okey, baiklah. Kalau Wafi dan adik-adik nak lebih faham, jom kita persilakan cikgu kita, tetamu kita hari ini iaitu Cikgu Hani. Cikgu Hani. Wah, seronoknya. Jom kawan-kawan kita persilakan Cikgu Hani. Hai Cikgu Hani, apa khabar? Selamat datang ke rancangan Dual Bahasa. Hai Wafi, hai Abang Faiz. Cikgu sihat. Wafi dan Abang Faiz apa khabar? Wafi sehat hari ini. Abang Faiz pun sehat hari ini.
Okey, tadi cikgu dengar Wafi ada masalah untuk kenal pasti kata nama khas. Ya ke Wafi? Betul, cikgu. Cikgu, terangkanlah dengan kami. Mesti rakan-rakan di luar sana pun nak tahu kan? Baiklah, Wafi jangan risau. Cikgu Hani ada untuk bantu Wafi kenal pasti kata nama khas. Tapi sebelum tu, boleh cikgu tahu Wafi bersekolah di mana? Wafi sekolah di SK Kiara Mas. Oh, SK Kiara Mas. Cikgu tahu sekolah tu. Dan soalan cikgu yang kedua, boleh cikgu tahu siapa kawan yang paling Wafi rapat di sekolah? Kawan rapat Wafi ialah namanya Aiman. Aiman, sedap nama kawan Wafi. Yang ketiga, boleh cikgu tahu macam mana Wafi ke sekolah? Wafi ke sekolah menaiki kereta Proton perdana. Ayah Proton Wafi perdana yang hantar. Oh, sebenarnya dalam Wafi tak sedar, Wafi telah pun sebutkan 3 kata nama khas. 3? Macam mana tu cikgu? Yang pertama, Wafi dah sebutkan nama sekolah Wafi iaitu SK Kiara Mas. Ia merupakan kata nama khas. Dan kata nama khas yang kedua telah Wafi sebutkan ialah nama kawan baik Wafi iaitu Aiman. Yang ketiga, kereta yang dipandu ayah Wafi untuk menghantar Wafi ke sekolah iaitu Proton Perdana juga merupakan kata nama khas. Oh, macam tu rupanya. Sekarang baru Wafi faham. Wafi nak belajar lebih lagi tak tentang kata nama khas? Nak. Okey, baiklah. Jom adik-adik, Wafi ikut cikgu untuk belajar tentang kata nama khas. Jom. Kata nama khas. Kata nama khas digunakan untuk menyebut sesuatu seperti nama orang, tempat dan benda. Dalam tulisan, huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Contoh kata nama khas adalah seperti berikut. Orang. Dr. Aisyah, Puan Hani, Cikgu Lisa, Encik Faiz, Wafi. Ayat contoh. Cikgu Lisa memandu kereta. Puan Hani bercuti di kampung. Wafi rajin datang ke sekolah. Tempat. Bank Negara Malaysia. Kuala Lumpur. Pulau Pinang. Zoo Negara. Sabah. Ayat contoh. Ibu saya bekerja di Bank Negara Malaysia. Kami sekeluarga bercuti di Sabah. Banyak tempat menarik di Kuala Lumpur. Benda. Proton perdana. Jalur gemilang. Kamus Dewan. Bata. Ayat contoh. Ayah memandu kereta Proton perdana. Abang mengibar jalur gemilang. Bata merupakan jenama kasut yang menjadi pilihan murid-murid sekolah. Adik-adik macam mana? Wafi, faham tak? Sekarang Wafi dah faham. Kata nama khas boleh digunakan pada orang, tempat dan benda. Pandai pun Wafi. Baiklah Wafi. Rakan-rakan, oleh kerana Cikgu Hani dah
ajar kita hari ini apa kata kalau kita hiburkan Cikgu Hani dan juga rakan-rakan dengan lagu Kata Nama Khas. Jom Abang Faiz, jom kita menyanyi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh orang Lisa, contoh orang Aisyah, contoh orang Faiz dan Wafi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh tempat Kuala Lumpur, contoh tempat Pulau Pinang, contoh tempat Sabah Sarawak. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh benda Rotan Serdana, contoh benda Jalur Gemilang, contoh benda Kamus Dewan. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh orang Lisa, contoh orang Aisyah, contoh orang Faiz dan Wafi. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh tempat Kuala Lumpur, contoh tempat Pulau Pinang, contoh tempat Sabah Sarawak. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Kata nama khas orang, tempat dan benda. Contoh benda Rotan Serdana, contoh benda Jalur Gemilang, contoh benda Kamus Dewan. Dual bahasa ba-ba-ba, dual bahasa ha-ha-ha, dual bahasa sa-sa-sa, dual bahasa, wow seronoknya. Hai adik-adik, apa kabar semua? Hai rakan-rakan, selamat menonton kembali rancangan Bual Bahasa. Bang Faiz, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini ialah kata ganti nama. Kata ganti nama? Abang Faiz, mak saya selalu panggil saya Along, bukan Wafi. Yang tu kata ganti nama kan? Bukan macam tu Wafi. Kata ganti nama selalunya untuk menggantikan nama orang. Macam mana tu Abang Faiz? Baiklah adik-adik. Kalau adik-adik nak lebih faham, jom kita jemput Cikgu Hani untuk ajar kita. Cikgu Hani? Seronoknya belajar dengan Cikgu Hani. Jom. Dual bahasa ba-ba-ba, dual bahasa ha-ha-ha, dual bahasa. Hai Cikgu Hani. Hai. Wah, cantiknya Cikgu Hani hari ini. Terima kasih. Selamat datang ke rancangan Bual Bahasa. Terima kasih Wafi, terima kasih Abang Faiz. Tadi cikgu dengar Wafi ada masalah untuk faham kata ganti nama. Betul ke Wafi? Betul Cikgu. Boleh tak Cikgu terangkan? Rakan-rakan pun nak faham. Boleh. Wafi dan adik-adik jangan risau. Cikgu Hani ada untuk bantu untuk selesaikan masalah ni. Tapi sebelum tu, Wafi sihat? Saya sehat.
Saya? Siapa tu saya? Saya Wafi. Siapa kata Wafi tak faham tentang kata ganti nama? Wafi baru sahaja menggantikan nama Wafi dengan perkataan saya. Itulah kata ganti nama. Macam tu rupanya. Macam itulah. Cikgu juga boleh menggantikan nama cikgu kepada saya. Dan kalau cikgu bersama dengan kawan-kawan cikgu, cikgu akan gantikan dengan perkataan kami. Dan apabila cikgu berbual dengan Wafi, cikgu juga boleh menggantikan nama Wafi kepada kamu ataupun awak. Dan kalau kita sedang berbual tentang Abang Faiz, kita boleh menggantikan nama Abang Faiz kepada dia. Macam tu rupanya. Rupanya kita selalu gunakan perkataan ni dalam perbualan kita seharian, kan? Ya, betul tu Wafi. Dan kalau Wafi nak tahu lebih lanjut tentang kata ganti nama, jom ikut cikgu. Jom adik-adik. Kata ganti nama diri pertama. Aku digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa. Saya digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi. Digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu. Patih digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan. Beta digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat. Digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Kita digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua. Kata ganti nama diri kedua. Anda digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita. Awak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Engkau digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Tuanku digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja. Kalian digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Kamu digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Kata ganti nama diri ketiga. Baginda digunakan untuk raja dan sultan. Beliau digunakan untuk orang yang kita hormati. Misalnya, ibu bapa, guru dan pemimpin. Dia dan ia digunakan untuk orang umum seperti orang biasa dan rakan. Mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Yang bilangannya lebih daripada seorang. Senang je kata ganti nama. Saya, kita, anda. Itu semua kata ganti nama. Baiklah, atau kata kalau kita nyanyi.
lagu Kata Ganti Nama. Jom. Saya, kita, kami, kata ganti nama pertama. Saya suka belajar, kita mesti belajar. Kami rajin belajar. Kamu, engkau, awak, kata ganti nama kedua. Kamu memang hebat, engkau sungguh kuat. Awak ada bakat. Dia, mereka, kata ganti nama ketiga. Dia kawan saya, mereka saling bekerja sama. Itulah kata ganti nama. Mari kita cuba guna pada tempat yang sebetulnya. Sama-sama kita cuba, sama-sama kita cuba. Saya, kita, kami, kata ganti nama pertama. Saya suka belajar, kita mesti belajar. Kami rajin belajar. Kamu, engkau, awak, kata ganti nama kedua. Kamu memang hebat, engkau sungguh kuat. Awak ada bakat. Dia, mereka, kata ganti nama ketiga. Dia kawan saya, mereka saling bekerja sama. Itulah kata ganti nama. Mari kita cuba guna pada tempat yang sebetulnya. Sama-sama kita cuba, sama-sama kita cuba. Dual bahasa ba. Dual bahasa ha. Dual bahasa sa. Dual bahasa, wow seronoknya. Hai, Assalamualaikum. Rakan-rakan, apa kabar semua? Selamat menonton rancangan Dual Bahasa. Baiklah adik-adik, tajuk kita hari ini ialah Jiran yang Baik. Jiran yang baik. Wafi ada jiran tak? Tentulah ada. Jiran saya yang paling baik ialah Abang Faiz. Tapi abang tak duduk sebelah rumah Wafi. Macam mana kita boleh jadi jiran? Kan sekarang ni kita tengah duduk sebelah. Wafi ni, kalau duduk macam ni, bukan jiran namanya. Selalu saya dengar orang yang duduk sebelah kita, itulah jiran kita. Bukan. Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita, itu baru dipanggil jiran kita. Macam tu. Baik adik-adik. Untuk lebih lanjut, apa kata kalau kita jemput tetamu kita hari ini? Saya tahu. Siapa? Cikgu Hani. Betul. Adik-adik, jom kita jemput tetamu kita, Cikgu Hani. Silakan Cikgu Hani. Dual bahasa ba. Dual bahasa ha. Dual bahasa sa. Dual bahasa, wow seronoknya. Hai Cikgu Hani, selamat datang ke rancangan Dual Bahasa. Terima kasih Cikgu Hani kerana sudi datang lagi. Sama-sama. Hai Wafi, hai Abang Faiz. Apa topik kita hari ini? Cikgu, topik kita hari ini ialah jiran yang baik. Cikgu ada jiran tak? Mestilah ada. Di kawasan perumahan cikgu ada ramai jiran. Di sebelah rumah, di depan rumah, di belakang pun ada jiran. Semua ni jiran cikgu. Wah, ramainya jiran cikgu. Tentu seronok ramai jiran kan cikgu? Tentulah seronok Wafi. Tapi jika kita hidup berjiran, kita perlu sentiasa mengamalkan sikap yang baik seperti sering bertegur sapa,
tolong menolong dan hormat menghormati. Kita tidak boleh sesekali menyusahkan jiran kita. Menyusahkan? Contohnya macam mana, cikgu? Seperti mengotorkan kawasan rumah mereka, berbuat bising ataupun mengganggu jiran kita. Macam tu rupanya. Betul tu, cikgu. Dalam keadaan tertentu, pertolongan jiran amat diperlukan. Contohnya apabila kita tiada di rumah, jiran kita boleh bantu menjaga keselamatan rumah kita, Wafi. Macam tu ya. Betul tu Abang Faiz. Baiklah, hari ini kita akan menulis kebaikan jiran kita. Jom ikut cikgu. Jom rakan-rakan. Wow seronoknya. Jiran yang baik. Keluarga Faiz dan keluarga Aceng berjiran. Mereka selalu bantu-membantu. Setiap kali bertemu, mereka saling bertanya khabar. Sekiranya keluarga Faiz tiada di rumah, Aceng akan membantu menjaga rumah mereka. Faiz juga rajin membantu menyiram pokok bunga Aceng. Pada hari Minggu, mereka bergotong royong membersihkan sampah di sekitar rumah mereka. Berdasarkan gambar-gambar ini, mari kita bina ayat tentang kisah jiran kita yang baik. Saling bertanya khabar. Bantu jiran mengutip sampah. Tolong jiran menyiram pokok bunga. Bantu jiran memberi minuman kepada kucing. Tolong jaga keselamatan rumah jiran. Wow seronoknya. Rakan-rakan. Tadi Cikgu Hani dah ajar kita cara hidup berjiran. Ingat ya adik-adik, kita mesti berbuat baik pada jiran-jiran kita. Oleh kerana Cikgu Hani dah ajar kita hidup berjiran, jom kita nyanyikan, kita hiburkan Cikgu Hani dan rakan-rakan semua dengan lagu Jiran yang Baik. Jom kita menyanyi. Wow seronoknya. Saya ada jiran sebelah rumah, kiri dan kanan dia beramah. Jiran baik hati, hormat menghormati. Jiran baik budi, hidup saling bantu-membantu. Bila saya balik kampung, pergi cuti bersama keluarga, jiran jaga rumah saya, pastikan selamat sentiasa. Jiran saya suka tanam bunga, saya pula suka bela kucing, saya bantu siram pokok bunga. Jiran pula tolong jaga kucing saya. Saya ada jiran sebelah rumah, kiri dan kanan dia beramah. Jiran baik hati, hormat menghormati. Jiran baik budi, hidup saling bantu-membantu. Bila saya balik kampung, pergi cuti bersama keluarga, jiran jaga rumah saya, pastikan selamat sentiasa. Jiran saya suka tanam bunga, saya pula suka bela kucing, saya bantu siram pokok bunga. Jiran pula tolong jaga kucing saya. Dual bahasa ba-ba-ba, dual bahasa ha-ha-ha, dual bahasa sa-sa-sa, dual
Dual bahasa, wow seronoknya. Oh, Wafi bukan main senang hati lagi hari ini. Adik-adik, kebetulan tajuk kita hari ini ialah Mari Berpantun. Berpantun? Abang Faiz nak hadiahkan Wafi pantun. Nak dengar tak? Nak? Bunyinya macam ni. Gendang gendut, tali kecapi. Kenyang perut, senang hati. Kenapa tu? Macam sesuai lah pantun tu dengan Wafi. Kalau macam tu, Wafi pula nak berpantun. Okey. Tapi sebelum tu, Wafi nak berdiri. Berdiri. Okey. Macam mana pantunnya? Pantunnya macam ni. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Sekian, terima kasih. Wafi, itu bukan pantun. Itu lagu negaraku. Samalah. Kan dua kerat. Kalau Wafi nak lebih faham, pantun dua kerat. Wafi, apa kata kalau kita jemput tetamu kita hari ini? Cuba Wafi teka. Siapa? Ini mesti Cikgu Hani. Betul tu Wafi. Baiklah adik-adik, jom kita jemput tetamu kita hari ini, Cikgu Hani. Silakan Cikgu Hani. Hai. Wah, seronoknya dapat belajar dengan Cikgu Hani. Hai Cikgu Hani. Wah, nampaknya baju Cikgu cantiklah hari ini sama dengan warna baju Abang Faiz. Iyalah, terima kasih Wafi. Wafi dan Abang Faiz sihat? Saya sihat. Abang Faiz pun sihat. Alhamdulillah. Tadi cikgu dengar ada orang berpantun lah. Siapa tu Wafi? Ni cikgu, si Wafi ni. Orang tadi berpantun, dia pula menyanyikan lagu negaraku. Kelakarlah Wafi ni. Sebenarnya Wafi, berpantun ni mudah saja. Kita mulakan dengan pantun dua kerat. Wafi nak dengar cikgu berpantun tak? Nak. Okey, dengarkan ya. Tinggi rendah, panjang lebar. Pergi sekolah, mesti belajar. Macam mana pantun cikgu? Sedap tak Wafi? Wah, pandainya Cikgu Hani berpantun. Terima kasih. Sebenarnya cikgu ada lagi satu pantun. Wafi nak dengar tak? Nak lagi. Okey. Pagi, petang, siang, malam. Hati terang, senang faham. Wah, bestnya kalau pandai berpantun. Ya, Wafi nak belajar berpantun tak? Nak. Rakan-rakan, jom kita belajar berpantun dengan Cikgu Hani. Jom ikut cikgu. Setiap pantun mesti ada pembayang dan maksud. Struktur pantun dua kerat. Pantun dua kerat mempunyai dua baris. Satu baris pembayang dan satu baris maksud. Ada beberapa suku kata bagi setiap baris. Pada akhir baris, rima mesti sama. Cara membina pantun dua kerat. Bina satu baris maksud dahulu. Kenal pasti rima akhir baris maksud. Pilih perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Bina ayat yang sesuai dengan beberapa patah suku kata. Pastikan rima akhir pada setiap baris adalah sama. Hasilnya begini. 1, 2, 3, 4. Siapa cepat, dia dapat. Seronoknya bila dah pandai berpantun. Cikgu, sekarang Wafi dah pandai berpantun. Wafi nak hadiahkan Cikgu pantun, boleh? Boleh, silakan. Bunyinya macam ni.
Terima kasih daun keladi. Kalau boleh, mahu lagi. Pandai Wafi. Baiklah Wafi, oleh kerana cikgu dah ajar kita berpantun, mari kita hadiahkan cikgu dan rakan-rakan dengan lagu Mari Berpantun. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Ada ubi, ada batas, ada budi boleh dibalas. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Pagi, petang, siang, malam, hati terang, senang faham. 1, 2, 3, 4, siapa cepat dia dapat. 5, 6, 7, 8, buat bersenam sihatkan badan. Tinggi rendah, panjang lebar, pergi sekolah mesti belajar. Terima kasih daun keladi, kalau boleh mahu lagi. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Ada ubi, ada batas, ada budi boleh dibalas. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Pagi, petang, siang, malam, hati terang, senang faham. 1, 2, 3, 4, siapa cepat dia dapat. 5, 6, 7, 8, buat bersenam sihatkan badan. Tinggi rendah, panjang lebar, pergi sekolah mesti belajar. Terima kasih daun keladi, kalau boleh mahu lagi. Seronoknya kami dapat ikut bercuti di kampung kamu, Zura. Tentulah seronok. Suasana di kampung lebih ceria dan udaranya lebih segar. Apa aktiviti kita hari ni ya? Saya cadang nak tolong kemaskan dapur nenek. Saya nak susun surat khabar itu. Bagus idea tu. Boleh saya tolong kamu? Boleh. Kamu tolong letak pinggan di rak dan susun bangku di meja. Saya pula akan sapu sampah guna penyapu ini. Wah, kemasnya dapur nenek. Siapa yang rajin sangat ni? Kami bertiga sama-sama kemaskan dapur nenek. Terima kasih. Cucu-cucu nenek ni memang baik hati. Lepas ni, nenek boleh masak di dapur dengan selesa.
Baiklah, nanti nenek masak kuih yang sedap untuk kamu semua. Yeay! Zura, Melin, Trisha, mari makan. Nenek ada buat kuih sedap untuk kamu. Baik, Nenek. Wah, kuih apa ni, Nenek? Saya tak pernah tengok kuih ini. Oh, ini kuih dangai. Makanan tradisi kita. Kuih dangai dibuat daripada tepung pulut dan kelapa parut. Boleh saya cuba dulu? Boleh. Trisha, Melin, cubalah rasa. Yum, yum, yum. Enaknya kuih dangai ni. Melin meletak pinggan di rak. Biskut di dalam balang. Mereka saling tolong-menolong. Trisha sapu sampah guna penyapu. Bunyi bising di luar rumah. Wah, adik-adik makan kuih apa tu? Oh, Johan. Mari, makan bersama kami. Marilah makan bersama kami. Nenek ada buat jamuan istimewa ke? Taklah, nenek masak kuih dangai untuk mereka ni. Lagipun mereka dah tolong kemaskan dapur nenek. Mereka ni memang rajin, Nenek. Kalau begitu, Abang Johan nak nyanyikan satu lagu untuk Zura, Melin dan Trisha. Yeay, Abang Johan nak nyanyi. Balik kampung bersama keluarga, bertemu nenek, rindu tak jumpa. Di rumah nenek kita bergembira, pelbagai juadah boleh dirasa. Rajin membantu nenek di dapur, kemaskan rumah, bersihkan dapur. Sampah disapu, nenek gembira, rajin menolong, amalan mulia. Rajin menolong, amalan mulia. Balik kampung bersama keluarga, bertemu nenek, rindu tak jumpa. Di rumah nenek kita bergembira, pelbagai juadah boleh dirasa. Rajin membantu nenek di dapur, kemaskan rumah, bersihkan dapur. Sampah disapu, nenek gembira, rajin menolong, amalan mulia.